saya nak kekal miskin, masuk syurga cepat. Nabi kan doa miskin juga. Sesiapa yang dekat sini, dia beranggapan miskin lebih baik daripada kaya. Miskin lebih mulia, lebih Allah sayang, lebih dekat kepada Allah berbanding orang kaya. Boleh tak anda bagi masa sekejap untuk dengar video ni? Saya cuba sampaikan dalam tempoh yang pendek apakah ilmu yang saya dapat lepas saya kaji bab ni. Pertama sekali, ramai orang beranggapan miskin lebih bagus. Bermula daripada hadis, Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam kalangan orang-orang miskin." Dalam hadis ni, walaupun Nabi berdoa minta miskin, kita kena tengok apakah huraian ulama tentang perkataan miskin. Ulama huraikan, miskin dalam hadis ni bermaksud sifat tawaduk, khusyuk, hati yang rendah. Bukan yang miskin bermaksud susah, tidak ada duit. Bukan macam tu. Jadi bila Nabi berdoa minta miskin digolongkan bersama orang-orang miskin, maksudnya Nabi minta Allah golongkan Nabi bersama orang-orang yang hati dia khusyuk, tawaduk. Anda boleh rujuk penerangan tentang hadis ini dalam blog Mufti Wilayah penulisan tahun 2020. Lepas tu saya nak bagi tahu, hadis tu adalah hadis yang kategori dia dhaif ataupun lemah. Untuk kita beramal, sepatutnya kita kena utamakan hadis-hadis yang kuat, sama ada sahih ataupun hasan. Yang kedua, saya nak bacakan hadis Nabi berdoa minta kaya, yang mungkin anda tak pernah dengar. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan kayakanlah aku." Dengar, "dan kayakanlah aku dengan limpah kurniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu." Ini adalah hadis yang kuat. Bila bertembung hadis yang kuat dengan yang lemah, sepatutnya anda kena ambil hadis yang kuat. Hadis yang kuat lebih dekat kepada Nabi SAW. Dan ada lagi satu hadis, Nabi berdoa untuk sahabat dia jadi kaya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berdoa untukku. Lalu baginda bersabda, "Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anak-anaknya, dan berkatilah apa yang engkau kurniakan kepadanya." Ternyata Anas ni jadi orang yang kaya, usia pun lebih kurang 100 tahun. Sekiranya miskin itu lebih mulia, nescaya Nabi tidak akan mendoakan sahabat dia untuk kaya. Dan itu juga adalah hadis yang kuat. Mungkin anda terfikir, Nabi ni kalau kaya, kenapa ada riwayat hadis mengatakan Nabi berlapar, tak ada makanan? Sebenarnya Nabi ni kaya. Cuma Nabi gunakan kekayaan dia untuk orang lain, untuk orang miskin. Untuk diri Nabi, Nabi suka bersederhana. Sebab itu hanya kesukaan Nabi macam tu. Nabi nak dekat dengan orang miskin. Dalam satu hadis, Nabi SAW melakukan korban 100 ekor unta. Katalah seekor harga dia 10,000. Kalau 100 ekor unta, RM 1 juta. Adakah orang miskin boleh infak sebanyak 1 juta? Orang kaya je yang boleh buat macam tu. Habis tu, kenapa Allah bagi kelebihan? Kalau orang tu miskin, dia akan masuk syurga awal 500 tahun. Hadis tu memang ada hadis yang kuat. Tapi sebenarnya itu bukan motivasi untuk galakkan kita jadi miskin. Tapi adalah untuk Allah mengubati hati orang-orang miskin yang hidup susah kat dunia ni. At least ada benda kelebihan yang dia dapat lepas dia mati. Dan pada masa yang sama, supaya orang-orang kaya ni tak rasa bongkak dan bangga dengan kekayaan dia. Dan hadis tu juga menunjukkan kaya bukan satu kemuliaan. Miskin bukan satu kehinaan. Kemuliaan seseorang adalah bergantung kepada sebanyak mana kebaikan yang dia buat dalam hidup dia. Itu saja.